Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari ini saya nak pergi beli tudung raya, baju raya. Kita beli online hari tu. Hari ini kita tinggal nak beli tudung raya je. Tudung raya pun sebenarnya dah 2 kali saya order online. Tapi setiap kali saya order online, confirm baju. Warna tudung dengan warna baju tak kena. So that's mean hari ini kita terpaksa lah keluar dan cari tudung. Kita kena cari sebab baju tu dia jenis macam tak kena tau kalau kita pakai bawal ke. Dia memang kena shawl. Lepas tu warna kena sambung pun nampak cantik. Kita nak matching kan. Kita tak nak match and mix. Kita nak matching je. First kita masuk dah. Memang dah tadi nampak dah baju raya banyak elok. First kita cari kat kedai ni dulu tudung. Jumpa ke tidak? Jom kita cari. Sebenarnya dah jauh boleh nampak dah tak ada warna yang kita nak kat situ. It's okay, jom kita ronda lagi. Sebab kat mall ni, nak dekat raya ni kan, memang semua baju raya. Kat mana-mana korang pergi baju raya, korang akan jumpa ya. Tapi sekejap lah kita bagi anak buah kita ni main. Apa ni main kereta ni dulu dia nak sangat main kan. Duk jerit sana jerit sini main dulu tak apa. Kakak tunggu kat sini. Sebab kalau kita tak bagi main pun, kejap lagi diorang tetap juga lari sana lari sini nak main tu, nak main ni. Baik kita settlekan kerja diorang dulu, kemudian pas balik diorang kat mak diorang and kita sambung cari baju. Tengah cari baju ni, tiba-tiba nampak baju Melayu pula. Allah! Harga sepasang baju sahaja ya, tak masuk dengan harga seluar. Baju saja RM89. Mahal juga nak baju Melayu. Padahal kalau kita tengok design ni simple je. Maybe kain dia okey kot. Yang ni baju budak. Yang ni tak apalah sekali dengan seluar. Kalau umur setahun dua baby tu, bolehlah RM75 sepasang ni. So, okay. Kita ni jenis tak kenal sangat fabric okey ke tak okey ni. Semua kita kata okey. Maybe lain lah kot kan. Tapi saya jenis lebih suka beli baju yang dia untuk satu family. Yang macam tadi saya tunjuk tu lah. Yang tu bagus lagi sebenarnya. Kat sini kan. Kalau diorang tak letak benda-benda ni, rasanya boleh buat photo booth dah kat sini. Kalau kat belakang tu tak ada gambar makanan kan. Memang kita jadikan kat sini photo booth. Dah tak payah nak pergi upah mahal-mahal. Beli photo booth. Ambil gambar kat sini je. Tak adalah gurau je. Tadi saya nak cari tudung. Tapi disebabkan saya tak jumpa pun tudung kan. Memang tak jumpa. Tak tahu tudung-tudung kat sini. Semua tinggal warna-warna yang saya tak nak. Yang saya nak satu pun tak ada. That's mean kita tak jadilah beli kat sini. Nampak ni kita kena pergi cari kat kedai lain lah kot. Tapi esoklah hari ni tadi saya pergi singgah. Beli barang dapur sikit. Beli daging apa semua tu. Sebab mak kata nak buat rendang kan. Kita belikan bahan sekali. Jadi lepas ni kita nak on the way balik. Tapi sebelum tu saya nak tunjuk korang something. Kita nak pergi tengok burung. Ni burung nuri kan tak burung apa entah. Tapi burung ni cantik. Korang tengok warna dia lawanya. Yang hijau-hijau. Burung-burung ni lah. Dah lah. Kat luar supermarket ni je senang kita nak pergi tengok. Kan cantik-cantik. Nak tengok ni free tak payah-payah. Yalah tengok je, kita bukan nak beli. Kat bawah tu ada ayam ke burung? Tak tahu lah, confused tu kita tengok. Saya tengok macam ayam, saya tengok macam burung. Tapi yang atas ni memang burung lah. Burung ni pula, diorang jenis tak terbang-terbang. So kalau kita nak ambil gambar, senang je. Terbang pun sekot tu je lah. Lepas tu diorang akan berdiri atas kelapa yang dah kering ni. Cakap pasal baju raya. Baju raya kat Malaysia ni sebenarnya senang je kita nak cari. Cuma kalau boleh beli tu beli sekali. Contoh, hari ni kita beli baju. Esok hari ni jugalah kita kena cari tudung. Before keluar dari mall. Macam saya beli baju tu online. So that's why lah susah. Jadi kalau saya beli tudung online 3 kali dah saya beli 3 kali. Warna yang saya dapat tu memang dia tak sama dengan baju tu. Faham tak? Contoh kalau baju tu color putih. Okay, so bila kita beli tudung, sekejap jadi putih susu, sekejap jadi putih keping-ping. Macam banyak putih. Putih ni pun banyak tu sebenarnya. Tu yang susah tu sebenarnya. Nak kata putih memang banyak. Tapi dalam putih tu ada kod dia masing-masing. Ni tadi time kita nak balik kan. Time on the way nak balik. Nampak pula ambulans selalu. Ya Allah terkejut kita. Nasib lah kat sini, kat Malaysia ni, before kita ambil driving license kan.
kita diajar. Okey, setiap kali bomba lalu, bomba polis dan juga ambulans memang kena bagi jalan. Rasanya korang sendiri nampak. Lori pun kena bagi jalan. Sedangkan lori tu besar, orang kata susah lah, tu lah, inilah. Tapi tidak. Kena bagi jalan. Kalau tak dapat lesen kau. Berapa kali nak gagal lesen tu? Gagal 3 kali cukup lah. Penting kali keempat dapat lesen. Tapi betul nak ambil lesen kat Malaysia memang sangat-sangat susah. Cakap balik pasal baju raya. Baju raya nak jumpa senang. Nak cari warna tu susah. Okey, nak jumpa memang sangat-sangat senang. Sebab kat mana-mana je korang melampak. Dekat expo ada, dekat supermarket ada, dekat kedai biasa-biasa ada, kat mana-mana ada lah. Senang. Tapi nak cari warna tudung tu susah. Kasut semua tu pun senang lagi nak cari sebenarnya. Tadi saya pergi kan banyak promo tahu. Tapi tak tahu nak baju Melayu ni kalau ada promo pun tetap rasa mahal. Yelah, mungkin baju perempuan, baju kurung, baju kebaya, maxi dress, semua tu kita boleh katakan, oh dia ada design, dia ada less, that's why mahal. That's why 300. Tapi baju Melayu lelaki ni rasanya kosong je. Tapi kenapa sih mahal tak tahulah kita. Tak apalah. Okey, jadi sekarang ni kita nak on the way balik dah. Nak raya dah kan. So that means kita kena bersihkan rumah, kita kena kemas rumah dan lain-lain. Okey. Jadi okey dah semua. Sampai sini je video kita untuk hari ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.